Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni saya dekat Litar Antarabangsa Sepang, rumah kedua saya. So korang tengok kat belakang Suzuki. Saya tunjuk. Suzuki, logo Suzuki. So hari ni video khas untuk peminat-peminat motosikal jenama Suzuki. Jom. Okay guys, ini dia model terbaru daripada Suzuki, iaitu Suzuki DRZ 400. So ada dua variant untuk model ni, iaitu DRZ 4S yang warna kuning ni, dan juga DRZ 4SM yang warna biru ni. So dari segi rupa luaran, korang tengok sebenarnya kedua-duanya lebih kurang sama sahaja, cuma peralatan dia sedikit berbeza. Nanti saya tunjuklah apa yang beza dia kan. And korang tengok kat sini, dia punya reka bentuk dia pun tak jauh beza dengan model-model yang dah ada dekat luar sana. Cuma yang menarik, dia punya lampu depan ni guys. Projektor depan dia ni dikatakan pada waktu malam memang cukup terang. Lampu belakang dia pun simple-simple sahaja. Laluan exhaust dia ni lalu dekat atas guys. So kalau korang nak melintas sungai tu no problem. Kedua-dua variant ni dia datang dengan muncung yang cukup tinggi ni. So tak perlu dah nak modi kasih tinggi lagi. Motosikal ni dikuasakan dengan enjin 4 lejang 1 silinder liquid cool dual overhead cam yang bersesaran sekitar 398cc fuel injection engine guys. Kalau korang tengok kat sini, enjin dia ada dua spark plug. Satu kat sebelah sini, satu dekat atas, untuk pembakaran yang lebih sempurna dia orang kata. Selain daripada tu, nota tambahan, enjin dia ni cuma ada 5 gear sahaja. Okey, cukuplah tu. Kapasiti tangki petrol dia kedua-duanya 8.7 liter. Dan korang tengok dekat atas ni, dia punya dipstick untuk level minyak dia dekat atas ni guys. So ini memang lain daripada lain. Sistem suspension hadapan dia menggunakan USD fork daripada KYB ni, fully adjustable guys. Kalau korang tengok dekat model 4S ni menggunakan USD fork color gold, yang 4SM ni USD fork color hitam. Sistem suspension belakang dia menggunakan monoshock yang juga fully adjustable dengan sub tank yang sangat besar ni guys. Saiz rim untuk model 4S menggunakan rim jejari ni. Rim depan dia saiz 21 inci, rim belakang dia saiz 18 inci. Manakala untuk model 4SM, depan dan belakang menggunakan rim jejari juga, tapi saiz 17 inci sahaja. Kedua-duanya menggunakan tayar jenis bertiub guys. So dari segi ketinggian, seat height pun cukup berbeza. 4S ni memang tinggi 920mm seat height dia. Untuk model 4SM, ketinggian seat dia 890mm sahaja, tapi agak tinggi jugalah tu. Paparan meter dia simple saja, menggunakan LCD digital meter ni. Dan dari segi electronics, of course dia datang dengan ABS, switchable ABS lah. Korang boleh turn on dan turn off ABS korang. Kita ada Suzuki Intelligent Ride System, and motosikal ni throttle dia ride by wire. So ada ride modes. Alright guys, itu dia Suzuki DRZ 4S dan juga Suzuki DRZ 4SM. So harga jualan untuk DRZ 4S ni bermula daripada RM39,888 untuk 50 pembeli yang pertama sahaja guys. Selepas 50 pembeli yang pertama tu, dia akan jadi RM42,888 sahaja. So kalau korang berminat, korang kena cepat-cepatlah grab yang 50 early birds tu dekat dealer-dealer Suzuki yang terdekat. So kita jumpa lagi di next video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.